إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jemaat yang dimuliakan Allah, pada hari yang mulia ini, hari Jumaat yang dikenali sebagai penghulu bagi segala hari, umat Islam akan berkumpul pada hari Jumaat khususnya dengan matlamat untuk menunaikan solat Jumaat. Tuan-tuan, dengan kehadiran kita mungkin sebahagiannya seminggu sekali, maka mimbar menyeru pada diri sendiri dan juga kepada tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita berusaha untuk menjadi manusia yang benar-benar bertakwa di dalam arti kata takwa yang sebenar, yaitu dengan mematuhi segala titah perintahnya, sama ada yang sunat apatah lagi yang wajib. Di dalam masa yang sama, hendaklah kita berusaha dengan sedaya mungkin untuk mengelak, untuk meninggal, untuk menjauh sebarang bentuk larangan dan tegahan, sama ada yang makruh apatah lagi yang haram, yang dengannya mudah-mudahan kita akan menjadi manusia yang benar-benar takwa dan mulia di sisi Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, yang maksudnya semulia-mulia kamu di sisi Allah siapa yang lebih ketakwaannya. Hadirin sidang jemaah sekalian, oleh kerana Jumaat kita masuk lewat, jadi tengah hari ini mimbar tidak bercadang nak cakap panjang, mungkin kurang lebih 10-12 minit. Minta pertama, jemaah semua jangan bercakap dengan kawan sebelah, dan yang kedua yang paling penting, tolong jangan tidur. Kalau mengantuk simpan tidur, nanti lepas jemaat balik tidur. Kepada yang bawa handphone, abaikan segala mesej WhatsApp, dan yang terpenting tolong dengar dan fokus dengan isi khutbah pada hari ini. Tuan-tuan hadirin sekalian, di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana maksudnya kata Nabi bahwasanya menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap orang Islam, sama ada yang lelaki maupun perempuan. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, saya yakin dan percaya daripada kalangan jemaah ada yang dah hafal hadis ini, atau paling kurang
dah beberapa kali dengar hadis ini. Persoalan, kita faham ataupun tidak. Pertama, kena ingat hadis ini hadis sahih. Satu. Yang kedua, Nabi kata apa? Bahawasanya menuntut ilmu itu fardu. Maksud fardu dalam bahasa yang lain, menuntut ilmu hukum dia wajib. Bila mana kata wajib, sama macam solat 5 waktu, sama macam puasa Ramadan, sama macam ibadah-ibadah fardu yang lain. Maknanya kalau kita free, kita ada masa, kita saja-saja tidak hadir untuk dengar kuliah, maka hukumnya dosa. Tuan-tuan jangan ingat tuan-tuan lepas semayang lari balik, lepas semayang lari balik, arah tak minum, judi tak main, belaga ayam tidak, berzina pun tidak. Jangan tuan-tuan rasa tuan-tuan selamat. Bagus dah tu. Tetapi tuan-tuan tahu dah, kita datang masjid semayang maghrib, datang masjid semayang subuh, sikit bagi tahu lepas ni kita ada kuliah, cerah balik di mana? Tuan-tuan yang duduk di Sungai Aceh ni, masjid ni 5 waktu, masjid ni kalau ada kuliah, kalau tuan-tuan tak datang, siapa nak datang? Pertama, tuan-tuan, saya nak ingatkan, nak fahamkan semua, ingat menuntut ilmu hukum dia wajib. Saja-saja tak main, ada lagi ancaman yang lain. Tak lagi saya beritahu. Itu yang pertama, tuan-tuan kena rakam dalam pemikiran tuan-tuan, menuntut ilmu wajib. Sebab ilmu Allah ni terlalu banyak, terlalu luas. Tak payah ambil jauh-jauh tuan-tuan. Hak fiqh, wuduk pun tak selesai, basuh berak pun tak sempurna. Apatah lagi nak cerita pasal ilmu faraid. Apatah lagi nak cerita tentang hak pencarian yang hari ini ramai daripada kalangan kita terlepas pandang, yang mungkin tuan-tuan tidak tahu. Duit umat Islam yang beku tersimpan di amanah raya lebih daripada 60 bilion. Bukan sikit tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mereka tidak memahami hukum faraid, bab faraid. Tuan-tuan jangan tunggu mati. Hidup ni kena settle. Tapi kita tak ngaji, kita tak faham. Sebab tu kita tak tahu. Mati berselera, cempera adik-beradik, bini dan sebagainya, sebab tak faham. Hadirin sidang Jumaat sekalian, itu yang pertama. Saya nak maklumkan bahawasanya menuntut ilmu ni hukum dia wajib. Yang kedua, Nabi kata apa? Menuntut ilmu ini wajib ke atas setiap lelaki dan perempuan. Ini kita silap faham. Bukan semua, tapi sebahagian. Saya tahu lah, sebab saya ni pengkuliah jemputan merata tuan-tuan. Sebab tu saya tahu yang kuliah jemputan, yang kuliah bulanan. Yang hadir kat sini mungkin 100 orang, 200 orang, tapi tengok muslimat ada 2-3 orang. Ini satu kesilapan kita tuan-tuan. Sebab itu saya menyeru dan merayu kepada tuan-tuan atas dasar kasih sayang. Selepas ini tuan-tuan, malam ni ada kuliah, malam ni tolong dah hadir bersama ahli keluarga. Itu baru betul, itu baru tepat. Kalau kita saja datang, anak bini tak datang, akhirnya anak bini kita nak biar apa di rumah. Kita datang, anak bini tak datang, akhirnya anak bini terpulanglah. Apa mau jadi? Mau jadi hantu, mau jadi buaya, ikut suka hampa. No, kita sebagai bapa bertanggungjawab untuk bawa mai. Hadirin sidang Jumaat sekalian, cumanya akhir pada tengah hari ini saya nak bagi satu ancaman, peringatan kepada orang yang tak suka kepada majlis ilmu. Ada majlis ilmu, lari. Ada kuliah, lari. Saya tahu lah, saya pun orang sini. Ada masa saya tak ada kuliah, saya main. Bagus, ada tengah ustaz tu siap dengan tanda kitab, apa nama, Bidayatul Hidayah, nak cerita bab taharah, bab bersuci. Bagus. Tapi tak mau. So, orang yang tak mau ni, orang yang tak suka dengan kuliah ni, kita nak kata apa dekat mereka?
nak kata besar kepala, nak kata dah terlajak pandai, semua tu boleh jadi. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, ancaman ni, barang siapa yang tak suka kepada kuliah ni, yang boleh diumpamakan seumpama binatang. Bila kata binatang ni tuan-tuan, memang tak patut kata, sebab manusia nak samakan dengan binatang. Tapi itulah perumpamaan. Yang tuan-tuan tolong rakam masuk dalam kepala. Tak rasa tak puas hati, lepas ni boleh jumpa saya. Sama-sama lepas ni kita buka Quran. Tuan-tuan tengok pada ayat 179 pada surah yang ke-7. Kira sendiri. Surah yang ke-7 tu surah apa? Kalau tak jumpa, mari jumpa saya. Ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad qara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sadaqallahu al-azim. Yang mana maksudnya kata Allah, dan sesungguhnya akan kami isikan neraka jahanam banyak daripada kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat dan peringatan daripada Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih ketat, mereka itulah orang-orang yang lalai. Allah umpamakan orang yang tak suka kuliah, ada kuliah lari balik, macam binatang. Tuan-tuan, ini imarat peringatan daripada Allah. Tu saya tuan-tuan, saya menyerulah selepas ini, tak malam ini, esok lusa dan sebagainya, kita sepatutnya kita kena lolos diri, kena paksa diri untuk hadir ke majlis ilmu, bukan cari jalan untuk tak datang. Ni semalam ada kuliah pasal buat amal ni, bini pesan bawang habis. Oi, alasan bawang habis, alasan nak beli tong jam, itu bukan. Patut kita kena cari jalan untuk hadir. So, akhir saya seru atas dasar kasih sayang, selepas ini tuan-tuan, penuhilah masjid kita, masjid Sungai Aceh yang cantik indah, nak duduk selesa, parking selesa tuan-tuan. Tolong hadir bersama keluarga. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita yang kita nak hidup di dunia selamat, dan yang paling pasti kita nak kehidupan di akhirat yang bersifat khalidina fiha abada. Biarlah selamat sejahtera di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqna minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fatal muttaqun. Hadirin sidang jemaah sekalian, di dalam sebuah hadis, Nabi SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda, "Man qama al-laila illa qama al-layla ma'ahu." Artinya, siapa yang di dalam tabur hadis
Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, anqata amaluhu illa min salatin, sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, wa waladin qalihin yad'u lahu." Yang mana maksudnya kata Nabi, bila mana mati saja seseorang anak Adam, maka putuslah segala amalannya sekali tiga. Sekarang ni kita hidup, apa yang kita buat kita dapat. Mati habis. Tapi ada satu hadis yang menyatakan kalau kita buat ini akan dapat. Ini yang kita nak rebut pula. Masuk kubur, kita mati, ahli keluarga sedih, simpati, mungkin 3 hari, mungkin seminggu, mungkin sebulan. Sebagai contoh, almarhum anggota bapa Muhammad Adib, Muhammad Kasim, bila dia meninggal dalam tragedi apa yang berlaku rusuhan di KL, seluruh Malaysia terkejut, sedih, termasuk saya sendiri. Malam tu saya kuliah, berlinang air mata. Kita yang tidak ada hubungan pun sedih, apatah lagi ahli keluarga istimewa tunang dia. Sedih. Berapa hari kita sedih dengan kematian yang kita hadapi. Masa tu kita ingat tuan-tuan, lama kelamaan akan dilupai. Maka kitalah akan bersendirian di sana. Tu sementara ada ruang. Ambil peluang yang Nabi sebut, yang akan sampai kepada kita. Yang pertama kata Nabi, sadaqatin jariyah. Sedekah jariah yang akan meleleh sampai ke kita. Sebab tu dengan kehidupan yang ada ni, sementara ada ni, guna akal fikir mana habuan yang bagus. Tuan-tuan, bila mana kita bersedekah macam-macam tuan-tuan, banyak lubang habuan yang kita boleh tabur di sana. Tu tengok di luar ada tabung tahfiz, ada tabung pembangunan masjid, ada tabung pelajar. Serba macam tabung tuan-tuan. Saya mencadangkan di masa saya belajar dulu, guru saya pesan. Sebab kita tak tahu keberkatan di mana tuan-tuan, kita agih-agihkan yang kita nak masuk. Hari ni tuan-tuan katalah nak RM10, jangan masuk satu bekas. Tukar, masuk dekat sini RM2, sini RM2, sini RM2. Kita tak tahu habuan. Dan tuan-tuan, sabit dengan hadis yang riwayatkan At-Tirmizi, barang siapa yang bersedekah ikhlas kerana Allah, Allah akan padamkan dosa kita seumpama air yang disimbah kepada api. Tuan-tuan, bersedekahlah kerana Allah. Tambahan lebih-lebih lagi, kalau tuan-tuan yang telah kematian ibu ayah, tolonglah tuan-tuan sedekah, niatkan untuk ibu ayah akan menjadi habuan untuknya di sana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah sepenuh taufik dan hidayah-Mu kepada Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung yang ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, serta yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang Tun Datuk Seri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dengan cahaya ampunan-Mu. Mudahkanlah segala urusan kami dengan cahaya rahmat-Mu. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, jauhkanlah kami daripada segala sifat pengecut dan takut untuk menghadapi segala musuh-musuh-Mu yang ingin mengganggu-gugat kami untuk melaksanakan syariat Islam. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman, matikanlah kami dengan iman, halaukanlah kami kepada mahsyar dengan iman, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu dengan iman. Ya Allah, tetapkanlah kami beserta iman, tundukkanlah penggoda kepada kami daripada jin kerana iman, serta hilangkanlah tabiat merokok di dalam hidup kami kerana iman. Ya Allah,
hindarkanlah kami daripada bala dunia dan azab akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, serta orang yang berkuasa di kalangan kami. Dengan rahmat-Mu ya Allah, Tuhan kami yang amat pengasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.